Baru-baru ini, pelakon Fizo Umar susulan didakwa kononnya dirinya tidak mempedulikan anak sulung Wan Mariam hasil perkahwinan sebelum ini bersama usahawan Mawar Karim. Fizo Umar atau nama sebenarnya Wan Hafizul bin Wan Umar 40 terbabit mendedahkan dirinya hanya dapat bertemu dengan Mariam selama 4 hari dalam sebulan saja. Namun, Fizo enggan mengulas lebih lanjut mengenai luahan hati Mariam kerana menganggap ia merupakan reaksi normal seorang kanak-kanak. Tegas Fizo, hubungan bersama anak sulungnya sama sekali tidak mempunyai masalah. Sebaliknya, mereka masih hidup bahagia sebagai satu keluarga. Tambahannya lagi, tanggungjawab sebagai seorang bapa demi menjaga kebahagiaan anak-anak tidak pernah dilupakan olehnya. Malah, Fizo kongsikan bahawa dia enggan mengambil pusing dengan kritikan netizen di ruangan komen menerusi media sosial kerana tidak mahu hidup dalam persekitaran toksik. Sebelum ini, tular di platform media sosial memaparkan luahan Mariam yang berasa sedih sewaktu melakukan live bersama ibunya, Mawar Karim. Dakwa Mariam, dia sudah tidak menyukai bapanya itu kerana kurang meluangkan bersama. Untuk rekod, Mariam merupakan anak hasil perkahwinan Fizo bersama Mawar pada 2013 sebelum bercerai pada 2019. Kemudian, Fizo kembali bertemu jodoh dan mendirikan rumah tangga dengan Fazira Nazri Azrai pada Oktober 2021. Mereka dikurniakan 3 orang cahaya mata iaitu Wan Khalida 3 tahun, Wan Umaira 2 tahun dan seorang lagi anak lelaki yang baru saja dilahirkan pada 17 Jun lalu. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga hubungan antara Fizo Umar dan anak-anaknya terus berkekalan dan netizen tidak memberikan perspektif negatif terhadap mereka.